Saya tak suruh tuan-tuan bangun pukul 3. Pukul 4.30 pun tak apalah, subuh lambat. Bangun 5.30 pagi pun tak apa, qiyam mulai. Baca Quran pukul 5.30 pagi pun dikira lagi. Termasuk dalam hadis yang kita baca. Kenapa yang kita suka bangun pagi? Kita baca Quran pagi-pagi, nombor 2. Sebab kita nak dapat mandi sebelum subuh. Berapa ramai yang mandi lepas subuh? Kenapa yang istimewa sangat mandi sebelum subuh? Ustaz, bukan mandi tengah malam tu nanti paru-paru berayak. Mana hang belajar? Mereka kata mandi tengah malam ni paru-paru berayak tu sakit, paru-paru berayak. Saya kata mandi sebelum subuh. Pukul 5 suku. Tuan-tuan sini banyak penyakit kolesterol. Tuan-tuan sini banyak kolesterol. Oh banyak Ustaz, saya kolesterol ni, doktor duk marah ni. Dengan darah tinggi lah, jantung lah. Abang pergi bangun pukul 5. Pergi bangun, pergi mandi. Mandi pagi waktu itu, insya-Allah kolesterol turun. Banyak orang tuan-tuan duk makan ubat kolesterol. Tak turun-turun. Duk naik saat jahat, saat baik kolesterol ni. Pergi semayang tengok. Serupa dengan bacaan gula dalam kencing manis. Saya ni tak tahulah Ustaz, kencing manis tak turun-turun. Tak tahulah, tak tahulah. Durian musangkim, biji, tak tahulah. Kemudian salahkan gula dia. Dia belasak tuan-tuan. Dia kata setahun sekali, belasak lah Pak Ji. Lepas tu tak tahulah, tak turun-turun gula saya ni. Tak turun-turun, tak tahulah. Tak susah kencing manis entah. Yang susahnya kena kencing. Kencing manis tak apa. Ambil 13, ambil 14, ambil 15 hari bulan. Bulan hijrah. Bulan orang Melayu kita lah, bulan Islam. 13 hari bulan puasa, 14 hari bulan puasa, 15 hari bulan puasa. Puasa tengah-tengah bulan. Cuba tuan-tuan buat tengok. Kemudian, ambil lemon, buah dalam air sejuk, perah-perah minum. Saya ambil teh kosong, tak ada gula, ambil lemon, perah minum. Waktu buka puasa ke apa ke buat. Tuan-tuan tengok bacaan gula tuan-tuan berapa. Tiap-tiap bulan 3 hari puasa. Selain daripada pantang makan yang tak boleh makan. Salah kita ni ialah pantang jumpa. Tu masalah. Pergi balik pulau. Tak balik-balik. Selagi tak makan durian. Itu masalah kita. Pergi Batu Maut. Cari seafood lah. Tak tahu. Sampai kena tarik telinga. Kemudian mengadu. Saya gout Ustaz. Oh my gout. Pantang tak mau. Bangun semayang malam. Mandi sebelum subuh. Tak tahan Ustaz. Terus mandi air hangat. Kita ni semua air hangat. Mandilah air paip biasa. Ustaz, mandi daripada kaki dulu ke dari kepala tu Ustaz? Saya ni, bila saya sakit tahun 97, saya berjalan merata sebab saya nak dapat ilmu. Saya pergi Bagan Datuk, saya pergi Sik di Kedah, saya pergi ke Balin. Saya cari orang tua-tua yang alim-alim. Satu hari, saya jumpa dengan satu orang tua. Saya kata, Tuan Haji, mandi ni daripada kaki bagus ya, no? Oh, bagus. Kita siram daripada kaki, uap haba tu dia naik ke atas. Dia keluar bagus. Tapi, kalau kamu nak beramal, ada satu benda yang saya nak pesan. Kamu ada anak tak? Saya kata ada. Masa tu anak saya 3 orang. Saya kata 3, baru 3. Kalau kamu mandikan anak kamu, kamu jiri anak kamu tu daripada mana?
mula-mula jirih budak tu, tuan-tuan jirih dia, dari mana dulu tuan-tuan jirih? Cuba jawab kalian. Kaki dulu ke, belakang dulu ke, pungkong dulu? Kan kita bagi dia menerak atas tangan kita, punggung dia duduk tonggek lagu tu, kita ambil air, kita siram punggung dia dulu tak? Orang tua-tua dulu. Dia kata, Ustaz, hak paling bagus mandi, Ustaz jirih punggung Ustaz dulu. Jangan apa-apa faham pula, isteri pula duduk pergi menerak kita, apa-apa faham Allah tu pula, dah tua-tua bangka nak buat apa jadah lagu tu. Siram sendiri dengan paip getah tu. Oh, sejak daripada tu tuan-tuan, saya nak mandi, siram punggung dulu. Lepas tu baru naik kaki, turun kaki, naik atas balik. Dia kata orang tua-tua dulu, dia buat kat budak tu, betul sangat dah.